Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amni Fathiyah binti Muhammad Ruzaidi membawakan laporan khas dari Sekolah Kebangsaan Raja Abdullah berkaitan pelaksanaan program ceramah motivasi kaedah belajar mengikut perspektif Islam yang telah berlangsung pada 22 April 2025. Pada jam 7.30 pagi, murid mula berkumpul di Dewan Terbuka. Program ini dimulakan dengan solat duha, solat hajat, bacaan Yasin dan hadis 40. Diteruskan dengan ceramah motivasi kaedah belajar mengikut perspektif Islam oleh jemputan khas Ustaz Wan Muhammad Firdaus bin Wan Husin. Hidung, mulut, telinga. Hidung, telinga. Angkat tangan. Hidung, telinga. Cepat. Okey, angkat tangan. Hidung. Masalah setiap murid, semua pelajar-pelajar. Majlis diakhiri dengan penyampaian cenderahati dari pihak sekolah kepada jemputan khas. Usaha ini dapat memperkuatkan hubungan spiritual pelajar dengan Ilahi, malah menyemai nilai positif dalam usaha mencapai kecemerlangan. Sekian laporan daripada Seraja Channel.